Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat para penonton. Bersama saya Siti Balkis binti Zerozi dan saya Intan Damia Sofia binti Muhammad Sulaiman. Kami pengacara Megat TV SMK Megat Panji Alam. Hari ini 8 dan 9 Januari 2025, sekolah kami menganjurkan karnival co-curricular yang melibatkan semua warga MECPA beserta dengan komuniti setempat. Terdapat pelbagai aktiviti yang menarik di sini. Jom kita saksikan. Jom! Berapa lama dah abang jual kat sini? Daripada sebelum PKP. Tahun 2018. Kat sini jual kat mana? Biasa kalau putra kita draw bridge lah. Dan orang putra draw bridge. Terus terangkan. Dan sekarang kita bawa pasti di depan SMK pada meeting. Jadi hari Sabtu kita di pasar malam Padang Mengkuang. Pasti Padang Mengkuang. Boleh singgah nanti. Adik-adik semua saya berminat untuk nak beli lah. Kasih saya. Wah. Encik daripada mana? Saya daripada Pusat Bantuan Guaman Majlis Peguam. Boleh tak Encik cerita latar belakang pasal Pusat Bantuan Guaman Majlis Peguam? Pusat Bantuan Guaman Majlis Peguam ni adalah satu pusat yang menyediakan perkhidmatan guaman kepada mereka-mereka yang tidak berkemampuan, dan ianya dikendalikan oleh pihak Majlis Peguam dan juga para peguam yang berdaftarlah di Malaysia ni. Pada hari ini, pada tanggal 8 Januari, kita berjaya mengadakan majlis karnival kurikulum, dan cikgu lihat pada hari ini sangat menggalakkan. Dengan ini harapan cikgu pada kali ini, pada masa akan datang, mungkin acara ini kita ada setiap tahun bagikan menggalakkan pelajar melihat dari segi dunia luar, usahawan-usahawan sebagai contoh untuk menghadapi kehidupan yang akan datang, yang mencabar akan datang. Pada pendapat cikgu,
apakah kepentingan karnival co-curriculum ini? Terima kasih. Sebenarnya ia memberi manfaat kepada para pelajar kita untuk mendidik mereka menjadi seorang usahawan atau peniaga daripada asas ini. Semoga apa yang kita lakukan pada Hari Koko ini dapat memberi pengalaman, dapat kita beri pengetahuan bagaimana menjadi seorang peniaga yang betul dan juga berjaya. InsyaAllah dengan adanya Hari Koko ini, ia akan dapat mengeratkan lagi persaudaraan antara para pelajar dan juga memberi input-input yang berguna kepada para pelajar untuk melaksanakan kejayaannya dalam bidang perniagaan. Semoga pelajar MEPA menjadi seorang yang hebat bukan sahaja dari segi akademik dan juga co-curriculum, insyaAllah. Semoga kemeriahan pada kali ini dapat diteruskan pada tahun hadapan. Sekian, terima kasih daripada saya, Intan Damia Sofia binti Muhammad Sulaiman. Santai berinformasi.